Feng, kenapa dia ada kat sini pula? Ling Xin, kau tunggu je lah. Kalau Ting Feng tahu kau bully aku, habislah kau nanti. Ting Feng, awak kena tolong saya. Jangan takut. Saya ada. Pakcik, Xin bukan jenis yang suka cari pasal. Pakcik usahawan berjaya. Takkanlah senang-senang percaya cakap orang. Ting Feng, apa maksud kamu ni? Kamu nak cakap yang anti fitnah Xin? Oh, lagi satu. Sejak bila pula kamu rapat sangat dengan Xin ni? Ting Feng, entah apalah salah saya ni sampai kakak tolak saya jatuh kolam. Nasib baik hidup lagi. Tolong jaga percakapan awak semua depan tunang saya. Tunang awak? Ting Feng, apa maksud kamu? Saya nak umumkan, Lin Ziyin ialah wanita pilihan dan tunang saya. Mulai hari ini, siapa yang kacau dia dikira menentang keluargaku. Bukankah kamu cakap Ting Feng dengan kamu? Beberapa hari ni memang yue-yue dengan Ting Feng. Ling Ziyin jahat tu mesti senyap-senyap menggatal dengan Ting Feng. Ting Feng, janganlah marah sangat. Ini gaduh adik-beradik je, tak ada apa pun lah. Alah, biasalah, perempuan kan? Kamu tahu kan? Siapa boleh jamin yang apa jadi hari ini tak akan berulang? Kalau awak dah tak boleh tinggal sini, awak ikut saya balik. Ting Feng, kita ni dah macam keluarga. Kalau ada masalah, bincanglah. Tak payah sampai bawa Xin pergi. Kakak yang nak. Memandangkan kakak dah bertunang, ayah hormat keputusan kakak. Mari. Ling Ziyin, berani kau rampas Ting Feng dari aku ya? Kau tunggulah, aku akan balas kau cukup-cukup.